Dah apa, dah apa? Meja mari ni selamat pun Zam bersyukur dah. Lama ke Zam tunggu? Tak ada lah, dalam 20 minit gitu. Sorry. Dah apa? Ni Meja nak jumpa dengan Zam ni apa? Tak. Sebenarnya dia nak meluar. Luar masuk Meja? Pasal Amy. Oh. Amy, okey. Amy? Ya, lah ni semua Ibnu Mija. Ya, buat Mija macam dengan anak patung pula. Tunjukkan aku yang memangnya tak pernah tahu arti sebenarnya cinta dari jiwa, bukan hanya dari mata kau aja. Ya, gini je. Kalau orang lelaki betul-betul sayang kita, nak kita, dia akan jaga kita. Meja faham maksud Zam kan? Jadi, marilah kita jalan-jalan pertama ni tak ada orang. Kita tenangkan fikirkan Meja dulu boleh? Kau hadir tanpa ku sadari, mengisi kekosongan hati. Zam, Kini kau kita pergi, doa yuk. Mija tinggalkan nak ku, ajar. lemasku dalam sepi. Hujan yang turun ke bumi. Ya. Sedap kan duduk sini petang-petang? Mija pun suka tempat-tempat gini. Rasa tenang je. Tak ramai orang, apa semua. Dia tak ada lah sibuk. Suasana tenang je lah, betul? Betul. Mija pun suka tempat-tempat gini. Duk ramai orang, tenang je rasa. Duk entah macam tempat crowded tau. Ramai-ramai orang. Mija suka tempat gitu. Ya. Zam nak kabur benda. Khabar benda? Tapi Meja jangan ambil hati lah. Nak khabar apa? Sebenarnya Zam suka Meja. Dari awal Meja tu baik dengan Amir tu, Zam mula kenal dengan Meja. Tapi Zam kabur benda tu jujur dari hati Zam. Yelah, Zam pun tahu Zam ni tak ada kenapa. Tak macam Amy motor ada, kereta ada, rumah ada. Perfect untuk Meja. Zam pun tak ada kenapa-napa lah. Gini Zam. Apa kata kalau sekarang ni kita kawan dulu? Sebab Mija sendiri pun hilang diri Mija. Macam mana Mija nak fokus ke orang lain? Betul tak? Boleh kan? Kita sayang je. Zam faham je. Tapi apa Zam bagi Meja masa. Boleh? Balik. Okay. Oh, ada mana ojek lang eh? Kau dah perasi malah. Ya. Aku nak tanya pendapat boleh? Gini, aku ada suka seorang puan ni. Tapi bila aku meluah pasangan aku, dia kabur, kita kawan je dulu. Tapi layan aku lebih lah. Kenapa aku nak ayat kamu? Pasal main rutin ni payuh sikit lah. Ya gini. Orang tino ni kadang-kadang dia layak gitu. Bukan sebab dia nak kita, tapi sebab dia selesa gitu. Tapi beza gitu. Kita layak orang tino tu molek sebab kita suka dia. Kita layak special, betul tak? Masalahnya ya, aku beli dah cicing nak witan ni dia. Beli dah cicing. Tak apa kalau kita mau ya. Tak terlalu mudah. Tapi jangan jadi sampai tahap bodoh. Mana ni mu terah lah. Beli cicing dia. Tapi mu kena terima lah. Walaupun pahit. Tak terlalu mudah.
Mu sanggup tak? Elim mu cicing dia tu nak tunjuk mu ni cari hubungan yang serius, bukan hubungan yang tak ada kepastian tu. Tak apa betul ha? Sefi. Apa? Ya. Ini rambut. Ya. Okey. Official dah ni jatah rambut karak. Siapa? Jatah rambut karak tu lah. Dok aku buat main je dengan dia. Hello mak. Ni orang dia dengan bakal nata mak ah. Beli dah, beli pagi tadi. Tak apa lah, orang terang biar cicing ni dia. Kalau suka, okey lah kau. Tak apa lah, okey bye. Aku cari dia bila bosan ke. Ingat aku sungguh ngak lagi. Dah aku tengok suik-suik Doknya, mu tahu kan kita kan pelakon. Dunia ni petah je. Cuma kita tak tahu apa skrip dia. Tak apa lah kalau mu kata gitu kau. Kena tanya benda mu lah. Tanya dah. Mu sayang dia aku. Allah. Nombor aku sama ke ya. Napa-napa khabar lah. Mengapa tangan kau lepaskan setelah hatiku kau tawan? Mengapa takdir memisahkan hanya ku cinta kau seorang? Mengapa tangan kau lepaskan setelah hatiku kau tawan?